Kita kata senang kata tu, Abang Kiro akan rasa riak lah kalau Abang Kiro bawa motor ni. Alang-alang motor ni duduk kat sini. Tadi budak-budak tu buat video. Abang Kiro nak tunjuk lah kat hampa. Riding position Abang Kiro yang tinggi 174 cm, berat 94, di atas CF motor 675 SR. Yang ni NK, naked punya. Yang ni sport punya. Jadi inilah kedudukan Abang Kiro lah. Untuk kategori, untuk motor-motor sport bike yang China punya murah punya lah kan. Ini Abang Kiro suka duduk. Abang Kiro rasa duduk atas dia, Abang Kiro rasa macam macam style sikit lah. Rasa macam belagak, macam mana nak cerita orang tak tahu. Riak lah, kita kata senang kata tu. Abang Kiro akan rasa riak lah kalau Abang Kiro bawa motor ni. Jadi yang ni itu muka 2000 lebih. Sekarang 1000 lebih boleh dapat lah. 1000 lebih dapat lah Madan. 1000 lebih lah Madan kata. Okey, yang ni sport punya. Ini naked punya. Kalau nampak ganah motor tu, naked lah. Naked, lepas tu orang kata apa? Selesa sikit kan. Kedudukan dia tak membongkok kan. Yang ni boleh hampa pilih. Jadi antara dua ni hampa pilih lah yang mana. Kalau orang kata apa nak rasa lenguh pinggang tu boleh try sport. Kalau nak rasa relax boleh try naked. Okey, kalau kata hang nak main highway lah, memang jalan highway lah harian. Sehari 100 km apa semua lebih kurang kan. Ambil sport. Sebab naked kalau hang main highway, angin dia akan tepuk muka hang tau. Jadi orang kata apa, letih sikit. Tapi in town, dalam pekan, dalam perjalanan yang pendek, lebihkan pilih NK ni daripada sport. Kalau sport, long, highway, lebihkanlah kepada sport. Jadi susah lah sebenarnya kalau hampa tanya aku pun. Selalu tak Abang Kiro, saya selesai naik motor apa? Susah Abang Kiro nak cakap Abang betul. Sebab benda ni atas diri tau. Atas orang, atas individu. Kalau Abang Kiro, hang tanya motor apa yang selesai, Abang Kiro susah nak cakap dengan hang. Kalau dengan Abang Kiro tahulah. Abang Kiro, inilah pilihan. Sebab Abang Kiro daripada rumah datang tempat kerja pun lebih kurang dalam 40 ke 50 km sehari. Jadi Abang Kiro akan pilih yang ni. Kalau Abang Kiro dalam pekan, Abang Kiro akan pilih yang ni. Alright? Jadi, apa-apa pun, pilihan di tangan anda. Bak kata Iwan.